Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Bersama saya Nur Syifa Adawiyah dan di sebelah saya gadingan yang mantap, Alisa Mesarah. Selamat datang ke video podcast My Sehat Care Challenge 2026. Hari ini kita bukan sekadar bersembang kosong, tetapi kita akan menyelami nadi sejahtera cyber. Sebuah tema yang sangat kritikal dalam era digital ini. Siapkan diri anda kerana hari ini kita bukan sahaja akan berkongsi ilmu, malah kita akan memberi kesedaran terhadap semua masyarakat. Betul tu Syifa. Hari ini kita akan mengupas satu fenomena yang kian membara, iaitu cyber vigilantisme. Persoalannya, adakah wajar netizen bertindak sebagai hakim dan penghukum di media sosial tanpa batasan undang-undang? Jom kita bincangkan sejauh mana impaknya terhadap kesejahteraan cyber kita. Tak lengkaplah pembincangan kita kalau tak ada suara-suara hebat di belakang takbir ID ini. Bersama kami di studio, 3 orang finalis yang penuh bersemangat untuk berkongsi perseptif mereka tentang impak cyber vigilantisme. Kita ada Amani. Hai semua. Kita juga ada Iman. Hai. Dan juga Alia. Hello semua. Apa khabar semua? Baik. Okey, dah sedia nak bedah isu cyber kita hari ini? Yes. Okay. Sebab itu penting untuk kita ada dalam sesi ini supaya kita lebih tahu cara nak menjadi pengguna media sosial yang beretika dan berempati. Okey, jom kita panaskan studio hari ini dengan soalan pertama untuk barisan finalis kita. Let's go. Okey. Soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan cyber vigilantisme dan mengapa ia semakin berluasa dalam masyarakat hari ini? Secara ringkasnya, ia dipanggil sebagai polis internet yang tak bertauliah. Diorang ni siasat dan dedah identiti dan menyalahkan orang ikut selera sendiri je. Benda ni pun cepat tular sebab media sosial sekarang sangat cepat dan benda yang kecil pun boleh jadi besar. Betul tu. Okey, saya nak tanya sikit Iman. Pada pandangan Iman, apakah faktor utama yang mendorong netizen bertindak sebagai hakim di media sosial? Sebab diorang rasa puas dapat tegakkan keadilan sendiri. Lepas tu diorang rasa selamat dapatkan di balik skrin. And then diorang rasa macam lepas diorang kecam tu diorang anggap jadi diorang hero, and then dia anggap yang diorang kecam tu adalah orang jahat. Okey, soalan seterusnya. Apakah kesan cyber vigilantisme terhadap mangsa dari sudut emosi, mental dan keselamatan hari ini? Mental mangsa boleh koyak. Mangsa boleh jadi murung atau takut untuk keluar dari rumah. Paling bahaya apabila alamat rumah atau tempat kerja tersebar, keselamatan fizikal mereka sangat terancam. Amani, bagaimanakah cyber vigilantisme ni boleh menjelaskan keharmonian masyarakat dan prinsip keadilan? Harmoni akan rosak sebab kita hidup dalam budaya salah tetap salah tanpa mendengar penjelasan daripada mana-mana pihak. Ia boleh mematikan prinsip keadilan sebenar kerana katanya emosi lebih besar daripada fakta. Cyber vigilantisme memberi impak besar kepada kita. Ingatlah, di sebalik skrin ada manusia yang mempunyai perasaan. Jangan jadikan keadilan sebagai untuk membuli. Jadilah pelindung keharmonian, bukan bentuk perpecahan. Tepat sekali. Sebagai warga cyber, kita wajib bijak menilai maklumat dan berfikir sebelum berkongsi. Jangan jadi hakim di media sosial. Sebaliknya, gunakanlah saluran yang betul untuk bersuara. Ingat, integriti digital mencerminkan peribadi kita. Seiring tema sejahtera cyber, jom rakan-rakan remaja Medcez, kita galas tanggungjawab untuk membina persekitaran digital yang selamat, beretika dan penuh empati. Bersama kita buktikan remaja Medcez adalah pengguna cyber yang bijaksana. Kami mewakili Medcez ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada barisan finalis dan anda semua yang menonton. Teruskan menyebar aura positif dan luangkan bersama-sama. Medcez Sejahtera Cyber 2026. Bye-bye.